Spread emas ni riba ke? Ramai orang salah faham tentang benda ni. Jawapannya bukan. Spread ialah beza antara harga beli dan harga jual emas. Ia sama macam margin untung dalam bisnes biasa. Riba pula berlaku bila ada tambahan nilai dalam pinjaman atau pertukaran emas dan duit yang tak tunai dan tak seimbang. Dalam jual beli emas, spread hanya berlaku bila ada jual semula emas anda. Ini bukan faedah pinjaman, jadi tak dikira riba. So, kalau ada spread, mana untung simpan emas? Untung datang dari kenaikan harga emas jangka panjang. Biasanya dalam tempoh 2 tahun ke atas, kenaikan harga emas dah melebihi spread. Spread yang baik biasanya bawah 10%. Public Gold tawarkan sekitar 6 hingga 9% antara yang rendah dan patuh syariah. Kalau nak mula simpan emas, isi borang saya up. Saya bantu step by step dalam cara dan langkah yang terbaik untuk anda. Follow saya untuk belajar simpanan emas cara yang betul.